Di sebalik sebuah kisah, ada idea yang disusun, usaha yang digerakkan, dan inspirasi yang ingin disampaikan. Kita nak pilih jalan cerita yang macam mana? Saya rasa kita fokus pada kisah pelajar OKU. Betul jugalah tahdir Politeknik lebih dekat dan bermakna. Ya, dari cabaran awal sampai dia berjaya. Untuk jalan cerita dan dialog, kita guna ChatGPT dulu. Lepas tu gambar kita gerakkan guna Grok. Dan akhir sekali kita kemaskan video dalam CapCut. Barulah nampak lengkap dari idea sampai jadi karya. Setiap kisah bermula dengan satu idea dan idea itu mula disusun menjadi sebuah perjalanan inspirasi. Hari demi hari, Aiman mula membuktikan bahawa kekuatan sebenar tidak semestinya berdiri. Ada perjalanan yang bermula dengan cabaran. Mak, Ya, nak. Aiman dapat masuk Politeknik. Alhamdulillah. Mak tahu Aiman mampu. Di sudut bilik itu, ada sepasang ada langkah yang tidak lagi sama. Di mata seorang ibu, Aiman bukan kekurangan. Aiman Baik, sebelum kita mula kelas, kita berkenalan dulu satu-satu ya. Awak boleh mula dulu.